Ini kisah yang pertama tuan-tuan di antara yang menceritakan kepada kita tentang syaitan ataupun jin ini boleh menyerupai manusia. Sebagaimana yang berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila dia diwakilkan oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat Ramadan dan datang seorang kepadanya dan mula mengambil makanan iaitu secara mencuri, maka Abu Hurairah dapat tangkap bila dia menjelaskan kepada Abu Hurairah bahawa dia seorang yang sangat memerlukan dan mempunyai tanggungan keluarga serta keperluan yang mendesak, maka Abu Hurairah pun melepaskan dia. Kalau tak, dia akan dibawa kepada Nabi SAW. Pada kali kedua pun perkara yang sama terjadi. Dan pada kali yang ketiganya, Abu Hurairah dapat tangkap, tetapi syaitan itu mengajarkan kepada Abu Hurairah di mana satu amalan yang boleh memberi manfaat kepada engkau dan engkau berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah pagi, maka hendaklah kamu membaca ayatul kursi. Ayatul kursi. Ayat kursi sampai habis. Maka bila kali ketiga ditanya kepada Nabi, kata Nabi, benar. Apa yang dikatakan itu adalah benar. Walaupun dia seorang yang kuat berdusta. Maka bila ditanya kepada Abu Hurairah, kamu tahu tak siapa yang datang berjumpa dengan kamu itu? Maka kata Nabi, itulah syaitan yang datang. Ini kisah yang pertama yang terdapat di dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang kedua iaitu daripada riwayat An-Nasa'i daripada Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan bahawa dia mempunyai satu bakul yang syarat dengan buah tamar. Asalnya dia ingin membahagi-bahagikan, itu nak bersedekah. Malangnya dia dapati bahawa buah itu makin berkurangan. Tadi banyak tapi dah makin kurang. Rupanya buah tersebut sudah berada di atas kendaraan seseorang yang wajahnya seolah-olah seperti budak lelaki yang sudah berumur. Aku iaitu Ubay pun bertanya, adakah kamu ini jin ataupun manusia? Jawab budak itu, aku seorang jin. Selanjutnya, jin tersebut telah berkata kepada Ubay, kami dengar khabar awak sememangnya suka bersedekah. Jadi kami pun datang untuk mendapatkan habuan kami daripada makanan awak itu. Kalau begitu, apakah yang boleh membebaskan kami daripada gangguan kalian? Tanya Ubay bin Ka'ab. Maka jin itu pun berkata, ayat ini, iaitu ayatul kursi. Ujar jin itu lagi. Bila perkara ini dibawa kepada Nabi, diceritakan kepada Nabi, maka kata Nabi SAW, sadaqal khabithu, iaitu benar apa yang diceritakan oleh jin jantan itu. Hadis ini telah diperdalilkan oleh Al-Hafiz di dalam masalah ini. Selanjutnya beliau berkata, bersandarkan kepada hadis Abi Sa'id yang telah lalu, jelaslah bahawa syaitan boleh menjelma dalam berbagai rupa paras dan bentuk dan ianya mampu dilihat. Cumanya kita tak dapat melihat jin dalam bentuk yang asli. Ini sebagaimana yang telah disebutkan. Baihaqi telah meriwayatkan di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dengan sanad hadisnya sendiri iaitu daripada Ar-Rabi' yang mengatakan bahawa beliau telah mendengar Imam Asy-Syafi'i pernah berkata. Kata Imam Syafi'i, ini berkaitan mereka yang mengaku boleh nampak jin. Apa kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Manaqib Asy-Syafi'i? Barang siapa yang mendakwa bahawa dia melihat makhluk jin, kami menidakkan ataupun tidak mempercayai penyaksian tersebut, melainkan sekiranya dia adalah seorang Nabi. Kenyataan ini bermaksud barang siapa yang mendakwa bahawa dia melihat rupa bentuk makhluk jin itu dalam kejadian yang asalnya sebagaimana diciptakan. Adapun sesiapa yang mendakwa bahawa dia melihat penjelmaan ataupun jin itu menyerupai, maka hal ini tidaklah dicela lantaran banyak berita-berita yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang mendatangkan ataupun yang menyebutkan hal sedemikian.